apa struggling yang selalunya klien-klien Mira ni datang kat Mira, apa struggling yang dorang bawa dan ceritakan. Sebab orang mungkin tak nampak sisi struggling individu-individu yang ada perasaan dengan sama gender ni. Orang macam ada judgement kan, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Tapi ya, apa sebenarnya struggling yang boleh Mira kongsikan? Okay, maksudnya yang nak jadi lebih baik ni lah kan? Ya, betul. Okay, yang group yang ni lah kan? Okay. Okay, kalau saya cerita ni, let's put judgement aside dulu lah. Ni yang macam very Sensitif. macam nak cakap mungkin agak geli sikit untuk orang yang tak biasa dengar. Tapi ni lah struggle dia orang. Okay, let's acknowledge it as it's a struggle lah. Okay. Laki yang suka laki dulu lah. Sama lah laki ke perempuan suka perempuan. Sebab most of my clients gay lah. Lesbian ada, bisexual pun ada, tapi lebih banyak gay. Okay. Let's talk about konteks asrama ataupun universiti. Kan? So korang ada dorm. Okay. Okay, mungkin boleh sharekan pengalaman jugalah kan. Ataupun mungkin boleh belajar lah daripada experience ni. So bila duduk satu dorm, duduk bersama kan, kadang-kadang faham je kalau pergi toilet pakai towel je, ataupun pakai seluar pendek. Benda tu pun boleh jadi struggle untuk dia orang. Dia macam ni bukan seorang dua klien, tapi beberapa jugalah yang utarakan struggle yang sama. Dia cakap, Kak Mira tahu tak, bila nak pergi toilet, nak mandi je, saya rasa struggle sebab benda tu boleh trigger saya. Faham tak? Maksudnya dia terangsang lah. Contohnya. Tapi tak adalah macam terangsang sampai dia nak buat apa-apa. Tak. Dia macam dia tengah battle dengan perasaan lah. Dia macam alamak. Dia macam lelaki yang tengok perempuan seksi. Ni macam lelaki yang ada perasaan kat lelaki, tengok lelaki seksi. Contohnya. And I think that's why jugalah. I think memang betul lah. Allah dah tetapkan aurat lelaki sama lelaki pun ada kan. Sebab itu. And then saya tak pastilah lelaki dah sebenarnya normal ke tak untuk tidur satu katil. Kalau dekat asrama banyak. Aku tak suka. Asrama aku banyak. Ada macam tu kan. Macam kadang kita tak tahu apa-apa pun. Kita tak rasa benda tu tak normal pun. Tapi ada yang macam dia rasa macam tidur satu katil. Contohlah kawan itu straight je, tapi dia tak. So bila dia tidur satu katil tu dia rasa terangsang lah. Contoh ni benda yang very bagi kita benda biasa, tapi bagi dia orang it's a bit of struggle lah. And then apa lagi struggle untuk okay, dalam family pula pun struggle juga. Of course family akan expect dia kena kahwin, dia kena ada pasangan. Itu pun struggle. Cara cepat lah, cara selesaikan. Tak, family tak tahu dia macam tu. So maknanya expectation family, okay, one day dia akan ada family, one day dia akan ada anak. Tapi dia tahu yang benda tu mungkin tak akan berlaku pun. So struggle lah dekat situ. Dia nak kena meet the expectation of family, dan dia akan bawa kepada psychological issue lah. Sebab pressure benda tu. Itu antara apa orang cakap struggle dia orang lah. Sebab benda tu sendiri pun dah berat untuk ada perasaan yang sama, suka sama gender kan. Bila Mira cerita pasal yang nak kahwin tu kan, sebenarnya okay, saya ada seorang kawan yang macam tu yang dia ada duit yang banyak tau. Kira macam dia ni ada talent yang macam-macam, dan dia ada banyak duit dia banyak. Dia jaga solat, kemudian dia sangat menjaga mak ayah. In fact bapa dia sangat macam respect dia lah, macam bergantung harap pada dia. Dia baik pada mak dia. Adik dia kahwin pun dia yang banyak sponsor dan sebagainya. Memang family person, seorang anak yang baik dan sebagainya, jaga solat, baik. Tapi dia ada isu ni, isu yang sama. Dan mak dia memang, yelah dia ada duit banyak, dia pun ada 30 something, dan dia tak kahwin-kahwin. Adik-beradik dia, bukan adik-beradik lah, makcik-makcik dia selalu keneng-kenengkan dia dengan ada perempuan. Tapi dia tak rasa selesa. Dan family dia of course tak tahu, dan dia hanya menjawab macam ni je. Dia kata tak apalah, dia nak jaga mak dia. Tapi di balik latar belakang kita tu, dia memang dia tengah struggle lah. Struggle. Dan bila dengar cerita dia kan, macam lain tau, sebab dia lebih menjaga solat daripada orang lain. Bayangkan, berperang dengan perasaan ni. Berperang dengan perasaan. So dia mengubah tanggapan lah, yang sebenarnya isu-isu macam ni bukan sekadar iman semata-mata. Dia bukan satu isu, dia banyak faktor. Betul. Dan apa ni, kalau
Mira lah kan, melihat isu-isu macam ni, selalunya Mira akan nasihat macam mana? Apa nasihat yang Mira akan bagi kepada golongan-golongan macam ni? Okay. Kalau Mira sendiri, I will not force them lah untuk be in any relationship pun. Sebab kadang-kadang ada orang yang macam, kau ada masalah ni, cubalah kahwin contohnya. For me, let's not focus on that. Sebab life is more than having a partner. Life is more than marriage. You boleh kejar cita-cita. You boleh focus on your parents. You boleh improve yourself. Cari goal lain. My guidance selalunya, let's put aside cari partner apa semua tu. Sebab kalau kita nak suruh dia cuba in relationship yang straight ni, kita takut dia memudaratkan partner dia pula. Betul, faham. So sebab tu juga macam orang macam ni, contohlah dia kata dia tak nak kahwin, nak fokus dengan parents. Tu pun salah satu jihad dia sebenarnya. Dia tak mungkin dia tahu yang dia tak akan mampu pun untuk membahagiakan pasangan dia. So kita mungkin tak nampak part itu kan. Kita nampak macam dia tak berminat perempuan, tapi sebenarnya mungkin dia tak nak sakitkan orang lain pun dalam situasi tu. So that's why for me, let's not emphasize try. Boleh kita macam, kalau dia nak try, go ahead. Kita baguslah nak try. Tapi kalau dia rasa tak mampu, better tak payah fokus kat situ. Dia sebab dia ada banyak lagi benda yang dia boleh achieve. So kita fokus kat benda lain lah. Apa kebaikan dia nak capai, apa yang dia nak buat untuk diri sendiri. Tu paling penting lah. Untuk berperang dengan perasaan. Macam kes kawan saya tu, dia nak ada anak. Tapi dia nak anak, tapi anak angkat lah. Dia nak anak yang darah daging dia. Tapi kalau dia kahwin, dia tak ada perasaan dengan isteri dia. So isu lah. Jadi isu lah. Nanti aku risau kalau ada orang ambil cerita kita ni, yang kita ni kan, macam kan kita lebih untuk menyupport dan untuk support kan. Bukanlah lebih support LGBT itu sendiri, tapi ni lah kan, orang-orang yang tengah struggle ni kan. Ada orang clip the point masuk dalam Facebook, kita kena Mat. Tak apa, biar kita famous. Sebab aku suka kontroversi. Sebab dia macam ni. Kita kontroversi benda yang betul. Sebab Mira mention lah tadi, kita ada 2 kumpulan. Kumpulan yang menyokong tentang untuk jadikan sebagai lifestyle. Kita tak sokong ni. Betul. Kita kena clear kan. Kita hanya menyokong individu yang ada perasaan kepada satu gender ataupun ada isu LGBT. Dia hanya ada perasaan, tapi dia tak melakukan apa-apa lagi. Betul. So dia orang ni struggle dan kita support ni. Sebab ingat lagi ada satu penulisan daripada Ustaz Hasrizal tau. Okay, Ustaz Rizal. Ustaz Hasrizal tulis, dia macam dia buat satu tulisan. Dia kata macam mana dia ada satu perbualan dengan bini dia ke anak dia ke. Dia kata macam mana kalau anak dia adalah seorang yang praktis gay, adakah dia akan jauh ke daripada keluarga ataupun dia buang anak dia? Macam mana dia cakap macam ni, kalau anak dia melakukan kesalahan ataupun dosa yang dia sangat benci, dia hanya membenci dosa anak dia, tapi dia takkan benci anak dia. Sebab dia kata kalaulah kita membenci, katakan dia buat satu dosa ataupun anak kita gay kan, dia kata anak dia gay, dia takkan buang. Sebab dia kata kalau dia buang anak dia daripada keluarga, hanya akan menjauhkan anak dia dengan agama. Betul. Dia akan cakap dekat anak dia yang dia memang benci benda tu, tapi dia tetap masih anak dia. So dia mengubahlah satu tanggapan. Betul lah kan. Kalau kita masyarakat kita, kadang-kadang bila anak tu buat satu dosa ataupun dia tahu anak aku gay, kau buang, kau bukan anak aku lagi. Dan at the end benda tu lebih menjauhkan dia dengan agama, dan dia tak ada moral support, dan dia tak ada sokongan orang lain untuk berubah. Betul. Sebab apa yang aku dengar pun dia cakap ni kan, sebab dia lebih pada psikologinya part. Tapi kalau macam kita ni, kita punya masyarakat ni, kita dah ada macam satu pemikiran yang macam, kalau kau suka benda-benda macam ni, kau adalah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kau bukannya kaum Nabi Muhammad. Tak, kaum Nabi Lut adalah orang yang suka sama gender dan melakukan benda yang tu. Ni suka je. Maksudnya dia hanya ada perasaan, dia tak melakukan apa-apa lagi. Betul. Itu yang kita nak cakap. Kita kena support orang, So, supaya sekarang orang boleh menjaga. Betul. Bila jihad dia orang adalah dia orang berperang dengan perasaan kita sendiri, jihad kita adalah memandaikan umat. Betul. Kita kena fahamkan. Betul. Alumni. Tapi okey. Ada tak macam yang yelah, mungkin diorang tak bagi tahu keluarga kan. Kalau katakanlah macam ada mungkin keluarga yang dah tahu anak dia macam tu,
Apa yang Mira akan cakap kepada mak ayah diorang? Setakat ni yang based on my experience masih belum lagi lah terima klien dah cerita kat parents. Kalau paling-paling pun siblings. Daripada yang lebih mudah lah kan untuk terima. Tapi kalau ada lah, I think kita nak kena fahamkan parents ni apa maksud dia anak dia ada perasaan tu. Sebab kadang-kadang ialah parents, diorang mungkin tak ada understanding dan awareness. And diorang mungkin lebih banyak dengar the comment macam LGBT terus haywire lah kan, macam apa ni apa semua tu. So kita nak kena fahamkan diorang dulu apa maksud ada perasaan sesama gender ni, apa yang dia boleh buat. And paling-paling macam tadi Jad share kan, janganlah buang anak tu, dia akan lebih menjauhkan dan it's not gonna make things better pun. So kita nak kena bagi education dulu kat parents ni lah, macam mana nak bantu. Contohnya spend more time with them supaya dia rasa okay, I don't need to be in any relationship pun untuk rasa disayangi. So kadang diorang ni sebenarnya lonely tau. Perhatian diorang nak diorang tak rasa diberikan perhatian. So bila contohlah dalam family itself tak rasa disayangi, tak rasa ada attention, dan ada pula perasaan yang suka kat same gender, lagilah mudah untuk diorang pergi ke arah itu. Tapi cuba kalau diorang ni ada perasaan yang tertarik sesama gender tapi family bagi attention, ada masa sama-sama dengan family, mungkin diorang masih lebih kuat untuk lawan perasaan tu. Faham.